Assalamualaikum. Hai Uzai. Inta tengok apa tu? Waalaikumsalam. Ana tengok gambar Ana ni. Gambar Inta, gambar apa tu? Gambar Ana terima je cikgu belanja tahun lepas. Uish, power tu. Tanya sebab terpilih. Rasanya Inta dan Awang pun terima juga kan? Ni gambarnya. Cikgu mana yang belanja Inta Firah? Ana cikgu Naimah yang belanja. Terharu rasa. Inta pula Wan. Cikgu mana yang belanja? Ana cikgu Asna yang belanja. Alhamdulillah ada rezeki juga Ana. Siapa lagi yang terima? Jom kita tengok. Juga ya yang terima tahun lepas. Dengar-dengar kata tahu ini akan diteruskan dengan Jom Cikgu Belanja 2.0 pula kan? Sure, tahun ni lebih ramai lagi murid-murid yang cikgu belanja kan? Dan hadiah pun pasti lebih menarik. Ya, betul tu Firah. Tapi ingat, hadiah itu sebagai galakan saja. Yang paling utama, adab, akhlak, rasa diri terpuji, itu yang paling penting. Enta berdua nak tahu tak? Bukan takat je cikgu belanja saja. Tahun ni Ustaz dah bagi tahu Ana yang nak teruskan program ICU IKSU. Nak tengok dah penerima-penerima tahun lepas. Ana sukalah program ni. Selain pengawas, murid-murid biasa juga dididik untuk sama-sama prihatin menjaga kebersihan dan kelestarian sekolah. Yalah, sekolah ni bukan sekolah kita saja. SKBBP ini kan sekolah kita semua. Buat kata Tuan Guru Besar, senada mencipta keunggulan SKBBP. Lupa tak tanya Huzai. Enta bawa handphone ke sekolah kah? Mana boleh ni? Pengawas pun kena ikut peraturan. Kena rampas ni. Tak adalah. Ni handset Ustaz Fidau. Tadi Ustaz bagi kat Ana sebab nak tengok gambar-gambar ni je tadi. Rasanya Ustaz nak bagi taklimat pasal program-program ni. Jom kita pergi hantar balik handset Ustaz ni. Hai Ya Bina. Hai Ya Bina.